Hari ni saya nak masak nasi Arab daging. Saya tengok resipi ni kat YouTube je. Ni siap tulis resipi dekat kertas ni, senang nak ingat. Okey, mula-mula kita sediakan 1 sudu biji ketumbar, 1 sudu ladi hitam dan 1 sudu jintan manis. Semua rempah ni basuh dan sangaikan je. Bahan seterusnya adalah bahan untuk menumis seperti kulit kayu manis, bunga cengkeh, buah pelaga dan daun salam. Kemudian kita nak masak pula. Masukkan minyak lebih kurang 2 sudu macam tu dan 1 sudu minyak sapi. Masukkan bahan untuk tumis tadi. Tumis sampai naik aroma rempah tu. Lepas tu masukkan 3 biji bawang putih. Bawang putih ni masuk sebiji-sebiji, tak payah ketut, tak payah cincang. Dan sebiji bawang holland yang dihiris. Tumis sampai layu sahaja. Bila dah layu bawang tu, masukkan daging. Saya guna daging bahagian rusuk, tapi tak ada tulang dia lah sebab mak saya dah buat sup. Ni ambil bahagian isi sahaja. Kemudian masukkanlah rempah tadi dan 1 sudu kunyit. Jangan masukkan air dulu ya. Biarkan air daging ni keluar dulu. Jangan tanya saya kenapa. Saya pun tiru je resipi orang. Okey, tutupkan periuk dan biarkan ia masak lebih kurang 10 minit. Lepas 10 minit, air daging dah kering. Yang tengah mendidih tu minyak dan lemak daging. Kemudian masukkan air. Biar daging ni rebus dengan api yang sederhana sehingga empuk. 1 jam setengah jugalah saya tunggu daging ni nak empuk Lepas tu setiap setengah jam top up lah air tu. Jangan letak garam dulu ya, nanti tak empuk daging tu. Bila daging dah empuk, rasakanlah dengan garam secukup rasa atau ajinomoto. Biar ia masak dalam 5 minit lagi sebab nak bagi serap rasa-rasa itu semua. Lepas tu barulah keluarkan daging dari periuk. Lepas tu keluarkanlah jugalah segala rempah-rempah yang kita guna untuk merebus tadi. Hanya perlukan air rebusan ni saja sebab tak naklah nanti makan tergigit buah pelaga tu kan. Okey, sekarang masa untuk masak nasi. Masukkan daging tadi, kemudian masukkan beras basmati yang saya dah rendam selama 15 minit. Letakkan kismis, lepas tu masukkanlah air rebusan tadi. Air ni ikut sukatan beras. 1 cawan beras bersamaan 1,5 cawan air. Letakkanlah cili hijau ni. Nak letak, tak nak letak pun tak apa. Tapi saya nak letak lah, nak mewarnai sikit nasi ni. Okey, tutupkan periuk dan masakkan dia sehingga air tu kering. Okey, masak dalam api sederhana. Bila air dah kering, kecilkan api. Okey, taburkan bawang goreng. Tersasul pula. Ini option je lah. Lepas tu tutup periuk dan biarkan nasi ni masak untuk tempoh 20 minit lagi. Okey, kalau korang punya periuk tu nipis, korang kena ada 1 lapisan lagi lah. Macam saya pakai pan grill ni untuk lapiskan periuk ni. Okey, dalam tempoh 20 minit tu, jangan buka tutup periuk tersebut. Okey, selepas 20 minit, tengoklah nasi tu dah masak. Dah masak lah ni. Kalau nak tahu nasi ni dah masak, tengoklah. Kalau beras tu dah macam berdiri sikit, dia dah masak lah. Okey, Alhamdulillah nasi Arab saya ni jadilah. Kalau ikutkan, adalah side dish dia macam sos tahara lah, apalah tu semua kan. Tapi saya dah malas nak buat dah sebab buat ni pun lama. Makan macam ni pun dah sedap. Tengok